kad raya ni sebaiknya tuan-puan daftarkan akaun emas Get Junior untuk anak-anak. Anak ni dia bukan sekadar rezeki tapi amanah untuk kita membesarkan mereka dan menyediakan dana pendidikan yang baik. Lahir je anak tuan-puan, terus daftarkan akaun emas Get untuk anak-anak kita. Simpan dana pendidikan dalam bentuk emas, ianya lebih baik untuk jangka masa yang panjang. Dan kita sedia maklum tuan-puan, kos pendidikan makin lama semakin tinggi. Jadi amat-amatlah rugi tuan-puan sekiranya kita simpan dana pendidikan hanya dalam bentuk duit saja. Baiknya tukarkan dalam bentuk simpanan emas dengan nilai emas yang kita tahu tuan-puan yang meningkat setiap tahun. Biar je simpanan itu berada di dalam akaun anak-anak kita tanpa kita perlu keluarkan lah. Dan kita jangan longgokkan simpanan anak kita dalam akaun kita. Baiknya daftarkan akaun masing-masing, satu orang anak, satu akaun. Jadi macam mana tuan-puan nak daftar? Mudah saja, tuan-puan follow saya, nampak beg biru di sebelah kiri bawah, tekan beg biru di sebelah kiri bawah, tuan-puan isikan nombor telefon, isikan beberapa detail dan tekan submit. Okey, cara macam mana untuk saya hubungi tuan-puan dan saya bantu daftar ke akaun tuan-puan, akaun anak-anak tuan-puan, pasangan ke sesiapa, ahli keluarga, adik-beradik, jiran-jiran, kawan sekerja, semua kita bantu daftarkan biar semua orang menabur emas. Pada masa yang sama juga tuan-puan, kita akan invite dalam grup bimbingan emas yang kita dah sediakan dan juga kita akan hadiahkan e-book secara percuma untuk tuan-puan faham tentang ilmu asas sebelum tuan-puan nak memulakan simpanan emas.